Sekejap. Jangan scroll video ni. Saya nak bagi tahu benda penting dekat anda semua. Sedekah di bulan Ramadan mempunyai banyak kelebihan yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Berdasarkan hadis dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama, pahala berlipat ganda. Allah SWT akan melipat gandakan pahala amalan kebaikan di bulan Ramadan, termasuk sedekah. Sedekah yang dilakukan pada bulan ini membawa ganjaran yang jauh lebih besar berbanding sedekah pada bulan yang lain. Yang kedua, dihitung sebagai sedekah paling utama. Sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi menyebutkan, sedekah yang paling afdal adalah sedekah pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawa sedekah yang dilakukan di bulan ini mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menambahkan keberkatan rezeki. Sedekah tidak akan mengeluarkan harta, sebaliknya akan memberkati rezeki. Ini adalah janji Allah SWT di bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Janji ini lebih nyata. Rezeki akan terasa lebih cukup dan bertambah keberkatannya. Semoga kita semua dapat mengambil peluang di bulan yang mulia ini untuk memperbanyakkan sedekah dan amalan kebaikan. Ramadan ini memberikan hadiah yang terbaik untuk diri anda. Sumbang untuk pembinaan tahfiz ini dan raih pahala berterusan hingga ke syurga.